Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna abwab as-sama'i wa abwab al-jannati tuftahu li awwali lailatin min shahri ramadana wa la tughlaqu illa akhir lailatin minhu wa laysa min 'abdin aw ummatin صلى في ليلة منه إلا كتب الله له بكل سجدة 1700 حسنة وبني له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء وله 70,000 باب لكل باب منها مصرعان من ذهب موشح من ياقوتة حمراء. Maksudnya bahawasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga itu dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan. Tiada ditutup malaikat pada akhir malam. Dibuka sepanjang bulan Ramadan. Dan segala pintu syurga itu dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan. Tiada ditutup malaikat pada akhir malam daripadanya Ramadan. Maknanya sepanjang malam tiap-tiap bulan Ramadan. Padahal tiada daripada hamba Allah Ta'ala, laki-laki baik atau perempuan, yang sembahyang di dalam malam daripadanya itu. Malaikat disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu akan 1000 dan 700. Akan tiap-tiap satu sujud itu 1000 dan 700. 1700 lah bahasa dia. Malaikat disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu akan 1000 dan 700 kebajikan. Dan memperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah di dalam syurga daripada manikam yang merah, dan baginya 70,000 pulak pintu. Bagi tiap-tiap satu pintu daripadanya itu 2 tutup daripada emas yang dipermata daripada manikam yang merah. Ini kelebihan orang yang mendirikan pada bulan Ramadan. Apa dia? Iaitu dia ni mendirikan di malam Ramadan. Dipanggil Qiyamul Lail. Mendirikan malam di bulan Ramadan. Disebut Qiyamul Lail ni ia umum lah. Bukan hanya sembahyang saja, baca Quran ke, berzikir ke, majlis ilmu ke dan sebagainya, dipanggil Qiyamul Lail. Macam contoh sama sahabat kan, di sembahyang nak tarawih 4 rakaat, lepas tu tengah-tengah tu rehat kan. Masa tengah rehat tu ada hak baca Quran, ada hak wirid, ada hak zikir, ada hak belajar, mengajar. Lepas tu sambung pula 4 rakaat, rehat pula, sambung pula. Itu semuanya dipanggil Qiyamul Lail. Dipanggil Qiyamul Lail. Di sini kita dianjurkan menggalakkan kena banyak sujud. Banyak sujud ni isyarat kepada apa? Sembahyang lah. Sebab itulah kita tak payah petikai 8 ke 20. Setakat mana kita rajin gagah, buatlah. Tak payah petikai orang lah buat 8 ke, buat 20 ke. Jadi kalau ikut pandangan majoriti di kalangan ulama-ulama, 20 rakaat itu sebenarnya. Cuma dia ni malah sikit, ikanjar sikit sebut 20 rakaat. Tapi kalau kita malah macam mana pun jangan petikai lah. Kalau orang nak buat je lah. Kita Jumaat kita hanya mampu 8, tak apalah. Seiman nak buat sampai 20, kita balik je lah. Dah nak orang. Lepas tu pula kena berjemaah witir lah dengan isteri dengan anak-anak. Nampak? Sebab
di bulan Ramadan sunat afdal witir berjumuah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Situ. Tapi kalau kita malas juga nak tarawih, malas juga, maka pastikan solat kita kena buat solat sunat hak mengatasi solat sunat tarawih. Ni malas malas saya dulu makan banyak sangat buka puasa. Apa dia? Pastikan isyak tu kena berjumuah, tu sedia maklum dah. Lepas tu sembahyang sunat rawatib jangan tinggal. Sebab solat sunat rawatib ni ia lebih afdal daripada sembahyang sunat tarawih. Dalam mazhab Syafi'i kan ranking pertama solat sunat hak mana paling tinggi sekali, jatuh kepada solat sunat apa? Idul Adha. Kemudian Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian sembahyang sunat istisqa, baru gilah kepada sembahyang sunat witir. Tu. Lepas witir barulah kena sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat sebelum subuh. Lepas tu sembahyang sunat rawatib. Rawatib tu ada ulama kata ia ada hak muakkadah, hak ghairul muakkadah. Baiklah, sembahyang sunat rawatib yang ghairul muakkadah. Contohnya kita ambil contoh paling mudah, sembahyang sunat sebelum isyak dengan sembahyang sunat lepas isyak. Hak mana hak muakkadah yang sangat dituntut, iaitu sembahyang sunat ba'diyah selepas isyak. Adapun sembahyang sunat sebelum isyak, ia bukan ghairul muakkadah. Namun kalau nak banding solat sunat yang ghairul muakkadah, yang tidak kuat lah, nak banding dengan solat sunat tarawih, dia lebih power lagi. Nampak tak? Dia lebih power lagi. Jadi kalau kita malas sembahyang tarawih, pastikan sembahyang Jumaat jangan tinggal. Sembahyang sunat rawatib ba'diyah qabliyah buat, terutama sekali ba'diyah, sebab ia muakkadah yang sangat-sangat dituntut. Lepas tu witir jangan tinggal, sebab ada pendapat ulama kata wajib. Ada tak? Dan kemudian solat sunat fajar jangan tinggal, sebab ada pandangan yang mengata wajib juga. Kemudian sembahyang sunat berjumuah subuh. Baik. Kalau malas ni, kita bagi orang malas ni. Bagi orang malas. Baik. Jadi kalau rajin boleh buat 20 lah. Sebab ia kita digalakkan kena banyak sembahyang sunat, kena banyak sujud di bulan Ramadan. Iaitu mendirikan malam, dipanggil qiyamul lail. Qiyamul lail ni ia umum. Bukan sembahyang saja, ia umum. Secara khususnya solat malam lah. Tahajud sebahagian daripada qiyamul lail. Cuma tahajud ni namanya tahajud, kita kena tidur dulu baru bangun. Tu nama tahajud. Kalau dok tidur terus direct solat, itu tak nama tahajud, dipanggil qiyamul lail sahaja. Amalan orang Yaman. Orang Yaman ni hebat. Dia qiyamul lail dia. Macam ke pelajar-pelajar dia cerita hak daripada mana? Daripada Mahak, hak yang diasaskan oleh Habib Umar kan. Amalan orang Yaman, dia siang, dia tidur siang, malam dia jaga. Ya malam tu start dia buka puasa. Mula makan biasa dulu, engang dulu, lepas tu sembahyang tasbih, lepas tu baru makan berat. Isyak lewat sikit, lepas tu tarawih macam-macam, ada majlis ilmu, sembahyang sunat, habis macam-macam lah dia buat. Sampai ke duha. Mungkin ada tidur sekejap, ngantuk ke ada lah, tapi amalan ni gitu. Sampai ke duha. Dia tidur bila duha. Lepas settle sembahyang sunat duha, tidur lah. Dekat-dekat zuhur pula bangun. Maknanya malam ni memang ia buat amal-amal sungguh. Cuma siang ia lebih pada tidur. Lepas tu dikatakan pada
tengah malam tu, dia set-set dia buat ni sembahyang qada. Dia ada sembahyang qada dia buat. Ada yang buat sembahyang qada. Kita dengar macam lucu juga. Memang ada dia buat, sampai dia ada grup kumpulan qada dia buat. Namun bila kita cerita hak sunat, pastikan hak wajib kena settle dululah. Jangan kita buat hak sunat tapi hak wajib tak settle, tak jadilah tu. Maknanya tak jadilah, tak masuk dalam bab ni. Hak kata diampunkan Allah, diberi ganjaran pahala gini. Tak termasuklah. Hak benda hutang hak wajib mulut settle lagi. Dah. Baik. Jadi lebih kepada solat sunat. Baik. Fa idza shama awwal yawmin min syahri ramadhana ghafara Allah ta'ala lahu kulla dhanbin ila akhir yawmin min ramadhana wa kaffaratin ila mislihi wa kana lahu bi kulli yawmin yasumuhu kisrun fil jannati lahu alfu babin min zahabin واستغفر له 70,000 ملك من غدوة إلى أن يتواري بالحجاب وكان له بكل سجدتين سجدها من ليل أو نهار شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ثم لا يقطعها. Apabila puasa seorang pada permulaan hari daripada bulan Ramadan, nescaya mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya segala dosanya. Ghafara maknanya apa? Hapus. Ia beza dengan taubat. Taubat ni maknanya hampir. Tabah. Apa makna tabah? Hampir kepada Allah kan. Jadi nak dapat hapus, penghapusan dosa daripada Allah, mesti kena hampir dengan Tuhan kan. Kalau kita tak hampir, tak dapat ghafara, ghufran. Bila sebut taubat, ia ada rukun-rukunnya. Bila kita melaksanakan rukun taubat, barulah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya taubat dengan ghufran, ghafar. Ghafar ni ia sakut paut dengan penghapusan. Taubat ia sakut paut dengan menghampirkan kepada Allah. Lagu mana cara menghampir kepada Allah? Nabi kata bahkan at-taubatu an-nadmu. Bermula taubat itu menyesal. Bila sebut menyesal, lazim daripada tu kita stop daripada melakukan maksiat. Lazim daripada menyesal, kita azam tak akan buat dah. Tu makna taubat. Cukup syaratnya barulah Allah hapus. Hapus tu dipanggil ghafarallah, menghapus oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah hapus tu kadang-kadang bekas tu ada. Bekas dosa itu ada. Maksudnya Allah ampun tapi Tuhan tak ubah. Ada juga. Dia satu lagi ada afun. Afun ni Tuhan ubah terus. Kan hak kita nak biajar kita sama-sama suruh baca doa kan. Lebih lagi bulan Ramadan kan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkau ni afu. Bukan setakat ghafur. Ya ada satu lagi afuwun. Afu ni mana apa? Tuhan hapus dosa kita tu, robah. Macam ghafara ni Tuhan ampun dosa kita ni. Tapi ada bekas ni, bekas. Kalau kita ibarat lagu ni lah, kalau kita paku, Tuhan ampun dosa kita, ghafara, Tuhan cabut paku tu. Tapi lubang-lubang tu adalah bekas-bekas lubang tu. Kalau ampun, cabut bekas lubang, ada dah. Pelah balik. Contohnya kan, tak gang kosong ke apa benda. Contoh tu jadi lisi balik, macam kita tak ada benda. Tu kalau contoh nak mudah nampak. Itu afuwun. Jadi Allah ni sifat dia antara sifat Tuhan ghafur. Tuhan yang amat pengampun. Itu sifat dia. Faham baik? Jadi oleh kerana si Tuhan ni sifat pengampun, maka kita ni berebut-berebutlah buat amal di bulan Ramadan. Bulan lain kena buat amal juga. Jangan bulan Ramadan saja. Cuma bulan Ramadan ni kita lipat kali gandakan amal kita. Itu maksud dia. Jangan silap faham juga. Ustaz suruh kita buat amal di bulan Ramadan. Bulan lain tak payah buat lelah lagu tu. Bukan nak hurah satu persatu juga. Letih lah kita. Faham-faham sendiri lah. Dengan faham secara lazim. Nampak? Tuhan ni sifat dia pengampun. Faham ni sifat. Tuhan ni
Tuhan ni bukan jenis mengampun saja. Sifat dia tu pengampun. Kan antara nama sifat Tuhan Ghafur. Tuhan yang amat-amat menghapus dosa kita. Sifat dia lagu tu dah. Jadi janganlah bila kita faham Tuhan punya sifat lagu tu, jangan kita kata Tuhan pun dosa aku ni banyak sangat aku buat ni. Jangan cakap lagu tu. Memang sifat dia lagu tu dah. Ada sifat dia. Macam contoh, sifat api tu panas. Bila sifat api tu panas, kalau kita letak kayu bakar ke kertas ke plastik ke, ia akan membakar. Kau besar api. Apa api kau besar. Memang sifat api tu panas. Ke kita ingat kita ambil kayu, kita letak kertas, sapoh, api jadi sejuk. Ya ke tu? Sejuk, ya kau panas ada. Kau membarok api. Sifat ia lagu tu. Sebab itulah jangan kita putus asa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni bulan keampunan. Jangan kita duduk mikir dosa aku banyak, ya Allah Tuhan ampun dak. Si Tuhan tu dia punya sifat. Sifat pengampunan tu sifat dia dah tu. Menghapuskan bagi segala dosa hingga bulan Ramadan yang seumpamanya itu. Ingat dosa benda, dosa kecil. Dosa kecil tu dalam hadis Nabi banyak kan Nabi sebutkan. Contoh nanti akan sebut nanti, man shoma ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa sebelum tu. Dosa mana? Dosa kecil. Adapun dosa besar tak dapat tidak, mesti kena taubat. Tu iaitu melaksanakan rukun taubat. Kan Nabi pernah bersabda kan dalam hadis yang sahih, Nabi kata as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Nabi kata sesungguhnya sembahyang 5 waktu antara Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa kita. Ma bainahunna, antara tu, antara Jumaat ke Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Selama mana kita menjauhi dosa besar. Maknanya apa? Makna nak khabar dosa kecil sahaja. Adapun dosa besar tak dapat tidak, kena melaksanakan rukun taubat. Contoh paling mudah, kita curi barang orang. Tak apalah, kita minta bulan Ramadan nanti Allah ampun dosa kita, kita buat amal. Tak payah pulang dah barang dia. Contoh, mana boleh. Tak boleh lagu tu. Dosa kecil sahaja. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap sehari yang dipuasakannya itu satu mahligai di dalam syurga. Baginya 1000 pintu daripada emas. Ini tuan cerita ni, kelebihan Ramadan ni. Ganjaran-ganjaran. Benar? Sebab kita ni iman kanak-kanak, kena cerita dulu ganjaran-ganjaran. Adapun para awliyaillah tak perlu dah sebut benda-benda gini. Tak perlu sebut dah. Sebab dia ni buat kerana Tuhan dah. Tak ada dah ni. Jadi oleh kerana kita ni iman kanak-kanak, kena sebut ganjaran-ganjaran ni. Mahligai syurga 1000 pintu daripada emas, dan meminta ampun baginya kepada Allah Ta'ala oleh 70,000 malaikat. Malaikat pula minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, ampunkanlah si fulan ni. Itu nak royaknya bulan Ramadan ni adalah bulan keampunan. Daripada pagi-pagi hingga masuk matahari. Tengok, malaikat minta ampun. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu sujud yang sujudkannya di dalam sembahyang, di dalam malam baik siang balik pada bulan Ramadan, satu pohon kayu di dalam syurga Allah bagi. Sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan dalam naungan itu. Sekarang bila sebut pokok, ia ada bayang kan? Besar mana pokok tu, naungan tu? Sekira-kira kalau kita naik kenderaan, 100 tahun kemudian tiada memutus akal dia. Noyak besarnya naungan tu, kalau kita naik kenderaan selama 100 tahun, noyaknya besarnya. Nak lepas bayangan-bayangan pohon-pohon syurga yang Allah beri kepada kita. Tu kelebihan di bulan Ramadan ni. Banyak kelebihan dia ni. Ala kulli hal, bulan Ramadan ni adalah bulan keampunan.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadhan, nazara Allahu ila khalqi wa idza nazara ila 'abdin lam yu'azzibhu abadan walillahi azza wa jalla fi kulli yawmin alfu atiqin minan nar." Apabila ada pada permulaan malam Ramadan, malam daripada bulan Ramadan itu, maka menilik Allah Ta'ala kepada makhluknya. Masuk bulan Ramadan, Allah ditilik kepada makhluk dia. Dan apabila Allah menilik ia kepada seorang hamba, tilik ni mana Allah ambil perhatian kepada orang tu. Kalau Allah ambil perhatian kepada orang tu, nescaya tiada mengseksa ia Allah dengan dia selama-lamanya. Maksudnya apa? Dia selamat daripada api neraka. Nampak tak? Dia selamat daripada api neraka lagu mana kalau buat maksiat? Ya gini. Ya memang. Kita ambil contoh dalam hadis lain kan. Dalam hadis lain Nabi kata Allah ampunkan dosa kita ni di bulan Ramadan ni hak sebelum tu, dan Allah ampunkan juga dosa kita yang lagi akan datang. Oh sedap lagu tu buat maksiat ah. Buat apa? Dah Tuhan ampun dah dosa kita yang lagi akan datang. Bukan gitu. Maksudnya benda-benda gini Allah jaga kita, Allah selamatkan kita daripada azab neraka, Allah ampun dosa kita yang lagi akan datang. Maksudnya Allah peliharakan kita daripada melakukan maksiat. Faham? Dan kita kena ingat kita tidak maksum kan. Bila tidak maksum harus berlaku salah dan silap. Betul. Jadi Allah pelihara kita daripada melakukan maksiat. Tetapi jika kita jatuh juga, jumuh juga dalam maksiat, cepat-cepat Allah pelihara kita dengan kita mengsegerakan taubat. Lagu tu. Kalau nak tahu Tuhan ampun dosa kita yang lagi akan datang, Allah nak jaga kita selamat dan kita daripada azab neraka, nak tahu, kita boleh scan diri kita. Allah pelihara tak kita daripada melakukan maksiat? Bila kita buat maksiat, Allah pelihara tak kita? Kita rasa nak segera taubat tak? Ada. Nak segera taubat. Kita jatuh rebah, bangun selalu. Jatuh rebah, bangun selalu. Berarti Tuhan nak ampun dosamu. Itu maksudnya Tuhan akan ampunkan dosa kita yang lagi akan datang. Dan maksud lagi Tuhan tiada menseksa kita ni selama-lamanya. Dah. Sebab itulah orang yang berdiri Ramadan dengan penuh iman dan wahtisaban, Allah akan ampun dosanya hak sebelum tu dan akan datang. Mana apa? Allah akan jaga kita daripada melakukan maksiat. Tapi kalau dalam bulan Ramadan kita buat maksiat dan tidak segera taubat, apatah lagi masuk musim Syawal nanti buat maksiat. Buat maksiat lambat bertaubat, nanti. Memang jelas atas darat kering. Kita beramal di bulan Ramadan, Tuhan tak pandang, Tuhan tak pilih. Beritahu lalu dah. Cara kita nak scan diri kita, Tuhan pilih tak kita di bulan Ramadan? Tuhan pandang tak kita buat amal di bulan Ramadan ni? Nak scan, kita tengok di bulan Syawal nanti ya. Tak, kita jaga tak maksiat? Larangan Tuhan, teguhan Tuhan jaga tak? Okey. Satu. Dan yang kedua, kalau kita jatuh buat maksiat, kita segera taubat tak? Tak. Maknanya Tuhan tak pandang, Tuhan tak didik. Tu cara nak scan. Ada? Kalau ada, maknanya amal ibadat hak kita buat di bulan Ramadan ni Tuhan tak pilih. Lelah saja. Sebab itulah ia kena belajar. Macam nak buat amal pun kena ada ilmu, kena cara dia. Jangan hanya semata-mata tengok ni kanjoran. Terus buat amal tanpa ilmu. Ada cara-cara dia. Ulama ajar. Tak? Tu. Tengok. Nescaya tiada menseksa dengan Islam namanya dan ada bagi Allah Taala. Tiap-tiap hari pada bulan Ramadan itu 1000 kemerdekaan. Tengok. Tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan ni 1000 kemerdekaan daripada api neraka. Ada dah dia siap. Adakah termasuk kita ataupun tidak? Jadi nak tahu Tuhan jaga kita, tengoklah atas diri kita. Kita jaga tak larangan Tuhan? Jaga ke tak? Lepas tu ketika kita jatuh daripada melakukan maksiat, kita segera taubat tak? Situ kita besarkan. Kalau kita mudah buat maksiat, lambat taubat, maknanya Tuhan tak jaga, Tuhan tak pilih, Tuhan tak pandang pun amal ibadat hak buat Ramadan pun Tuhan tak pandang.
Tapi kalau kita jaga buat maksiat, tiba-tiba buat juga maksiat, terus kita taubat, berarti Tuhan pilih kita, Tuhan jaga kita. Dah. Habis itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.